tahun 2012 kan. 2012 Dr. Azan Osman lah famous kan. Dr. Azan Osman. So macam masa tu saya selalu nampak lah video-video dekat YouTube kan. Dia punya student-student, dia punya testimonial. So mula-mula saya skeptikal dengan Dr. Azan Osman ni. Saya memang betul ke dia ni kan, takut scam kan. Dan saya memang tak nak pergi belajar invest duit kan. Macam saya sebelum saya belajar dengan Dr. Azan Osman, saya pergi belajar, saya dibayar. Tiba-tiba kita nak pergi belajar dengan Dr. Azan Osman, kita kena bayar dia. Tak boleh kan. So itu mentality lah, mentality ni. Alright. So saya duk tengok lah video-video YouTube Dr. Azan Osman. So banyak lah. Tapi saya betul ke dia ni, takut scammer. So masa tu saya search dekat Google lah Dr. Azan Osman lah. So kita baca lah, ada orang tulis benda baik pasal dia, ada orang tulis benda yang tak baik. So kita carilah benda yang tak baik. So kita nampak lah ada orang tulis dia ni doktor palsu lah, Dr. Mickey Mouse lah, bla bla semua kan. So and then ada sekali tu saya punya kawan lah, nama dia Haji Osman. Haji Osman ni dia businessman. Dia ada bengkel lah, ada bengkel besi. So saya selalu jumpa dia. Dia ni sebenarnya macam mentor saya lah. So dia ni memang orang susah, dia berniaga jadi tawan kan. So ada sekali tu Haji Osman ni dia call saya, Wahi, aku nak pergi belajar lah dengan Dr. Azan Osman, okey tak? So saya cakap, saya tak pernah pergi belajar dengan Dr. Azan Osman, tapi saya baca dekat internet kan, banyak orang cakap yang dia ni doktor tipu lah apa semua kan. So saya no comment lah. Tapi kalau Haji nak pergi belajar, tapi kena hati-hati lah, takut Haji kena tipu lah kan. Saya sendiri cakap jangan, berhati-hati belajar dengan Dr. Azan Osman. Okay, so tiba-tiba Haji Osman ni dia pergi belajar. Lepas tu dia pergi pun dia tak cakap ke saya. And then balik tu saya terjumpa dia kan. Dia cerita tau, dia pergi masuk kelas Dr. Azan Osman, dia cerita bagus. So macam Haji Osman ni, dia buat bisnes bengkel besi tau, tapi dia pun ada jual produk belacan. Macam Bintulu ni dia famous belacan. So dia gunakan ilmu yang Dr. Azan Osman ajar ni untuk jual belacan. Belacan dia tu meletup sale dia. Saya power gila kan, power gila Haji Osman ni kan. So lepas tu saya bincang dengan isteri saya, cakap saya nak pergi belajar dengan Dr. Azan Osman lah. Masa tu Dr. Azan Osman dia buat kelas lah dekat Perak. Ni perjalanan saya lah, macam mana saya menuntut ilmu kan. Dia buat kelas dekat Perak. Kelas dia tu murah je tuan-tuan, RM50. Kelas waktu pagi, tengah hari habis. So saya daripada Bintulu, Sarawak, tahun 2012. Masa tu isteri saya baru bersalin anak kedua kan. Saya cakap saya nak pergi belajar. So isteri saya, macam saya, kalau saya nak pergi mana-mana pun, saya akan bawa saya punya family. Saya akan bawa isteri saya, anak-anak saya bawa. Anak saya baru lahir masa tu kan. So beli tiket flight, sewa kereta, pergi daripada Bintulu, turun KLIA, ambil kereta, pergi Ipoh. Pergi kelas RM50. Kelas RM50. Tapi saya untuk pergi belajar tu tuan-tuan, saya habis dekat RM10,000. Masuk kelas RM50 kan, tapi nak pergi belajar tu dengan tiket flight, dengan kereta, dengan hotel apa semua, habis RM10,000. Saya macam kelas tu satu hari. Tapi takkanlah kita pergi balik. Pergi tu bagilah jalan tu untuk, macam saya pergi tu macam 2 minggu lah. Pergi belajar, lepas tu ada kelas lagi, saya masuk kelas lain kan, lepas tu jumpa kawan kan, habis RM10,000 lah. So nampak tak, nak belajar ni tuan-tuan, saya, kalau orang Sarawak nak pergi belajar, dia kena spend duit gila-gila banyak. Lepas tu macam saya masa tu banyaklah orang mesej saya kan. Actually saya start bisnes saya tahun 2006. Saya start dengan 2 kereta. 2010 saya dah ada 70 biji kereta dah. 2011 saya berhenti kerja. 2012 saya start pergi belajar lah. Masa tu saya dah touch 1 juta, the first million lah. Tapi saya nak belajar lagi. And then masa tu banyaklah kawan-kawan mesej kan, saya susah Cik Wahi bla bla kan. Saya cakap, korang ni dah lah duduk dekat Semenanjung kan. Dekat Semenanjung tu punya banyak orang mengajar pasal bisnes. Aku ni duduk kat Sarawak, mana ada orang mengajar kan. Aku kalau nak pergi belajar, aku kena beli tiket, sewa hotel, sewa kereta kan. Kalau nak pergi kelas RM50, kena spend RM10,000. Yang korang ni duduk kat Semenanjung, bising duit tak ada kan.
Tapi padahal dekat depan mata tu ada orang mengajar. Saya heran betul kan. Lepas tu saya belajar dengan Dr. Aizan Osman tahun 2012. Masa tu dia punya seminar tu seminar jutawan industri. Kan. Tapi okey, RM50 berbaloi. Tapi biasalah Dr. Aizan Osman lepas dia punya kelas tu dia akan upsell lah kan. Upsell tu masuk MKK lah. Masa tu MKK dia jual RM1,000. Saya tak pernah bayar masuk kelas RM1,000 kan. Sebab apa? Saya masa dekat Sarawak, saya masuk kelas saya dibayar. Kerajaan bayar untuk masuk kelas. Tiba-tiba pergi kelas Dr. Aizan Osman, kita nak belajar dengan dia, kita kena bayar. Memang tak boleh lah. Balik hotel tu fikir RM1,000 nak bayar. Itulah mentaliti ramai orang. Dia tak nak invest kepada ilmu. Ada tak kayak macam tu? Kan? Tapi saya cerita ni, saya nak sharing apa benda yang turn over saya punya kehidupan lah. Alright. Okay, so tahun 2012 saya macam ada offer lah untuk masuk kelas MKK. Tapi saya tak nak lah aku, RM1,000 mahal ni. Tak nak. Balik memang tak continue lah belajar dengan Dr. Aizan Osman. And then bila saya balik Sarawak, tiba-tiba lah ada kawan saya ni. Kawan saya ni pun dah jadi jutawan lah. Dia ni dulu dia kerja biasa je. Lepas tu dia masuk takaful. Sekarang ni dia macam orang besar lah dalam takaful. So dia ni yang dia share dekat dia punya Facebook. Dia dapat tiket MKK. Tiket tu murah. Satu tiket tu dalam 200.5 kan. So dua orang dah bayar 500. Dulu masa saya pergi dekat Ipoh, satu tiket RM1,000. Kalau dua orang RM2,000. Rasa besar. Tiba-tiba ada Tuhan nak tunjuk kan. Ada kawan saya ni dia dapat tiket harga murah, RM250 satu orang. So saya pun mesej dia, saya cakap aku nak beli. Saya beli 2 tiket. Saya ajak isteri saya pergilah. Tapi masa tu anak tinggal pergi kan. So masa tu masuk kelas MKK lah. Kelas MKK tu 4 hari 3 malam. Kan. Tahun 2014 je tu lah. Tapi 2013 saya ada pergi kelas Dr. Aizan Osman lah dekat Sabah. Sama juga kelas RM50 kan. Pergi-pergi lepas tu dia offer lah masuk kelas MKK. Masa tu saya bayar nak masuk kelas MKK, saya nak duduk seat depan sekali. Saya bayar 4,900 dekat 5,000 saya bayar kan. Sebab apa saya bayar tu? Sebab apa Dr. Aizan Osman dia nak buat seminar tu dekat Sabah. So saya kalau buat kat Sabah senang lah. Saya daripada Bintulu Sarawak, saya boleh drive kereta pergi ke KK, boleh lah belajar kan. Tapi kalau buat Semenanjung ni saya kena beli tiket flight apa semua, jadi kos tinggi sikit. Tapi seminar tu tak jadi kan. Tak jadi. So tim Dr. Aizan Osman dia refund balik lah. And then masuk tahun 2014 saya dapat tiket murah. Saya pun beli tiket pergilah dengan isteri saya. So seminar 4 hari 3 malam. Ada tak sesiapa yang pernah masuk kelas Dr. Aizan Osman? Dr. Aizan Osman ni kadang-kadang ada orang tak suka dia, ada orang suka. Tapi pada saya dia tak pernah ajar pun benda-benda yang tak bagus kan. Dia memang cuma orang kecam dia tu marketing lah kan. So memang saya ingat lah dia pakai title doktor, tak ada doktor sah tu kan. Dia kadang-kadang marketing ni, kalau kita marketing yang murni-murni tak ada orang tengok. Tapi kalau kita buat satu benda yang orang kecam, itu adalah marketing percuma. Kan? Okay, thank you lah.